Just pick me up at 5 o'clock at the office after getting the girls. Amy from work is going to pick me up this morning. She's going through a divorce, so she needs some moral support. Oh, I guess you're an expert on divorce now. This is my boss who's coming over. It's a big deal. Let me guess. Did your dad say something to embarrass you? Because we both know he can be a real mood killer sometimes. Add another rare burger for my son here. Some chest hair on him. Make him more of a man. It's kind of a mama's boy. Anna, here. Anna, take it. Fine. You did that on purpose. No, I didn't. I'm sorry. I'm sorry. What are you smoking these days in school? No, I didn't. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Syamsyahadah binti Azmi, nombor matrik D202511165510. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang konsep delinkuensi berdasarkan buku The Family and Delinquency. Okey, jadi buku ini menekankan bahawa kepentingan faktor keluarga adalah amat penting kerana ia memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan tingkah laku delinkuensi dalam kalangan kanak-kanak dan juga family. Okey, sekarang kita akan masuk kepada isi yang pertama, iaitu hubungan dalam keluarga. Jadi hubungan dalam keluarga adalah faktor utama yang mempengaruhi delinkuensi. Kualiti hubungan antara ibu bapa dan juga anak lebih penting berbanding struktur keluarga sama ada lengkap ataupun berpecah. Okey, sekarang kita masuk kepada isi yang kedua, iaitu faktor under the roof. Jadi faktor dalaman keluarga seperti disiplin bapa, pengawasan ibu, kasih sayang ibu bapa dan juga keutuhan keluarga sangat mempengaruhi tingkah laku anak. Jadi faktor-faktor ini boleh mengurangkan risiko delinkuensi jika diamalkan dengan baik. Okey, sekarang kita masuk kepada isi yang ketiga, iaitu keterikatan keluarga. Ikatan emosi yang kuat antara ibu bapa dan juga anak membantu anak untuk berasa disayangi serta dihargai. Jadi keterikatan keluarga yang lemah boleh mendorong anak untuk mencari perhatian di luar rumah dan terlibat dalam delinkuensi. Okey, sekarang kita masuk kepada isi yang keempat, iaitu disiplin dan pengawasan ibu bapa. Jadi disiplin yang konsisten, adil dan tidak terlalu membantu untuk membentuk kawalan diri anak. Sebaliknya, disiplin ini adalah untuk melatih anak-anak supaya tidak membuat perkara yang tidak diingini serta perkara yang keras ataupun tidak konsisten boleh menyebabkan anak memberontak. Okey, sekarang kita masuk kepada isi yang kelima, iaitu konflik keluarga dan juga perceraian. Okey, jadi konflik yang berpanjangan dan perceraian ini boleh memberi kesan emosi negatif kepada anak-anak. Jadi cara ibu bapa mengendalikan konflik lebih penting daripada penceraian itu sendiri dalam mempengaruhi tingkah laku anak-anak. Okey, sekarang kita akan masuk kepada poin yang keenam, iaitu model paksaan. Jadi model paksaan ini menerangkan bagaimana interaksi negatif dalam keluarga berlaku apabila ibu bapa sering mengalah kepada sikap melawan anak-anak. Jadi anak-anak belajar bahawa tingkah laku agresi membolehkan mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Okey, kesimpulannya, buku The Family and Delinquency menegaskan bahawa keluarga memainkan peranan utama dalam membentuk atau mencegah delinkuensi. Hubungan yang positif, disiplin yang berkesan dan keibubapaan yang baik dapat membantu melahirkan anak yang seimbang dan juga berakhlak. Jadi sekian itu daripada saya. Terima kasih.